Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam misi detektif buat barisan hakim yang bijaksana serta hadirin sekalian. Mekah berseri bunga melati, tempat bersarang si burung merpah. Kisah misteri mengikat murni, misi menyengat menentang jenayah. Hadirin sekalian, berdiri saya di sini untuk membawa anda semua menyelami sebuah kisah yang penuh misteri, mendebarkan dan menguji akal. Buku ini diadaptasi daripada sebuah buku kategori fiksyen yang menarik, hasil nukilan penulis berbakat Nur Syamsyah. Buku ini diedarkan dan diterbitkan oleh Ana Muslim pada tahun 2025. Kisah yang saya maksudkan bertajuk Misi Menyelamatkan Tawanan Psiko. Pada suatu petang yang tenang, Mia, seorang remaja wanita yang ceria, baru sahaja pulang dari sekolah. Namun, ketenangannya lebur apabila dia membuka beg sekolahnya. Di celah-celah buku, terdapat sehelai kertas kecil yang ronyok. Tertulis sebaris ayat yang membuat bulu ramanya beremang. Tolong saya, 23/6 Hiroshi. Siapa Hiroshi? Dan apa yang ada di rumah nombor 20 Jalan 3/6? Mia tidak boleh tinggal diam. Sebagai ahli kelab detektif hijabista, nalurinya kuat mengatakan ada nyawa yang sedang dalam bahaya. Mia terus memanggil kembar sejiwanya Kia. Akhirnya, mereka telah tiba di sebuah rumah bernombor 20 Jalan 3/6. Dari luar, suasananya kelihatan biasa saja. Namun suasananya, ya Allah, tersangat suram dan mencurigakan. Angin malam bertiup kencang. Dengan penuh keberanian, dua remaja berhijab ini menyelinap masuk ke dalam rumah. Langkah diatur dengan penuh waspada. Tiba-tiba, kedengaran satu suara hirayan tawa wanita yang sangat halus, sinis dan menyeramkan dari dalam kegelapan. Rupa-rupanya rumah itu didiami oleh seorang wanita psikopat yang amat licik. Wanita itu muncul dari sebalik tirai hitam, memandang Mia dan Kia dengan senyuman meleret yang menyeramkan. Kata-katanya manis, penuh manipulasi. Hadirin sekalian, kelebutan wanita ini hanyalah topeng. Di sebalik senyumannya tersimpan helah yang boleh meragut nyawa. Namun, Mia dan Kia tahu mereka tidak boleh panik. Mereka perlu menggunakan akal dan strategi. Sambil mengacau perhatian wanita itu, Mia dan Kia berjaya menyelinap ke bahagian belakang rumah. Di situ terdapat sebuah pintu rahsia yang usang. Pintu dibuka perlahan dan alangkah terkejutnya mereka. Seorang lelaki remaja warga Jepun bernama Hiroshi sedang terikat erat pada kerusi. Mulutnya disumbat, matanya penuh dengan ketakutan. Sebaik sahaja kain dibuka, Hiroshi terus merayu dengan suara yang terketar-ketar kerana terlalu takut. Mia terpinga-pinga tidak memahami kata-katanya. Namun, di sinilah kelebihan Kia. Kia yang memang bijak dan pandai berbahasa Jepun, terus melutut di hadapan Hiroshi dan berkata. Mendengar kata-kata Kia, tangisan Hiroshi mula reda.
Dengan pantas, Mia memotong tali pengikat manakala Kia membantu Hiroshi berdiri. Namun, belum sempat mereka melangkah keluar, banyak-banyak hitam melintasi pintu. Wanita psikopat itu sudah berdiri di hadapan pintu dengan wajah yang penuh amarah. Dengan keberanian yang luar biasa, Mia terus melempar objek untuk mengalih perhatian, manakala Kia dengan tangkas menarik tali pengikat tadi lalu menjerat kaki wanita itu sehingga dia jatuh tersungkur. Alhamdulillah, dengan kebijaksanaan, keberanian Mia dan kepakaran bahasa Kia, mereka bertiga percaya melarikan diri dan menyerahkan wanita psikopat itu ke tangan pihak polis. Saya mengundur diri. Ingatlah, satu kesilapan kecil boleh merenggut nyawa. Sekian sahaja cerita saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.